warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'zukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya Allah memerintah kamu yang dengan perintah yang wajib, supaya kamu menunaikan amanah dengan menyerahkan amanah itu kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu melaksanakan hukuman di kalangan manusia seluruhnya, maka hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Maka jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah pertelengkahan itu kepada Allah dan Rasul, yakni pada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah sebaik-baik penyelesaian. Ayat-ayat ini menyatakan bahawa memilih pemimpin ataupun perkara kepimpinan adalah amanah yang besar di dalam agama Islam, yang wajib ditunaikan oleh umat Islam, wajib dilaksanakan dengan penuh ikhlas. Betapa besarnya kewajipan ini sehingga para sahabat radhiyallahu anhum meninggalkan upacara mengebumikan jenazah Rasulullah SAW. Sebaik saja mereka selesai sembahyang jenazah, mereka terus berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Hanya beberapa orang sahaja yang mengendalikan urusan jenazah. Perhimpunan di Saqifah Bani Sa'idah adalah untuk menentukan siapa yang menjadi ketua negara yang memerintah umat Islam dengan syariat Allah. Memilih 3 orang calon, iaitulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, calon daripada kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, calon daripada kalangan Ansar, penduduk asal Madinah. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, calon daripada kalangan Muhajirin. Akhirnya Abu Bakar dipilih menjadi pemimpin negara. Peristiwa yang berlaku ini menjadi rodokan kepada amalan demokrasi barat yang ada pada hari ini. Walaupun demokrasi datang daripada barat, tetapi pembaharuan demokrasi
setelah kalangan orientalis dipengaruhi oleh pengajian daripada buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama Islam dalam masalah pemilihan pemimpin negara. Maka pilihan raya adalah satu tanggungjawab, satu amanah yang sangat besar di dalam agama Islam. Memilih ulil amri, para ulama tafsir menafsirkan perkataan ulil amri dengan makna pemimpin-pemimpin yang mengendalikan urusan rakyat, urusan negara, dan para ulama yang memelihara syariat Allah dengan penuh amanah. Di mana masalah kepimpinan negara adalah masalah yang pertama. Melaksanakan syariat Allah adalah perkara yang kedua. Oleh kerana itu, maka hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Dalam hal ini, mengundi adalah satu kewajipan yang besar di dalam agama Islam. Bagi memilih pemimpin yang mewakili kita, pemilihan telah dilakukan dengan penuh tanggungjawab, berdasarkan kepada siapa yang sungguh-sungguh menegakkan syariat Allah, memberi janji untuk menegakkan syariat Allah dan menyelesaikan masalah manusia seluruhnya, adalah menjadi kewajipan yang besar kepada umat Islam. Meninggikan Islam, memenangkan Islam, mengatasi segala yang lain. Bukan sahaja di atas kewajipan agama yang diperintah oleh Allah, bahkan di sana kewajipan terhadap manusia yang mahukan suatu pemerintah atau pemerintahan yang seharusnya adil terhadap mereka. Nabi kita Muhammad SAW mengajar seluruh ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim, bukan sahaja dalam perkara yang berkait dengan ibadat, termasuk dalam perkara yang berkait dengan pemerintahan negara, dengan politik, ekonomi dan lain-lain. Parti Islam Malaysia PAS ditubuhkan oleh para ulama tahun 1951 dengan tujuan untuk mengumpulkan umat Islam dan mengajak rakyat yang bukan Islam supaya bersama dengan kita bagi mendirikan sebuah negara yang adil untuk semua, berkonsepkan Islam adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepada pengundi-pengundi, bukan sahaja yang berada dalam kawasan, termasuk yang berada di luar kawasan, di tempat yang jauh, hendaklah menunaikan kewajipan ini. Para ulama mengatakan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tak sempurna yang wajib malaikat dengannya, maka menjadi wajib. Jangan kita lupa, satu undi adalah menunaikan kewajipan bagi memenangkan Islam. Satu undi yang menyebabkan Islam kalah, mengizinkan arak, judi, kemaksiatan, maka kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya membaca firman Allah Taala, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminih fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ingatlah pada hari kami, yakni di padang mahsyar, kami akan himpunkan manusia, berhimpun semuanya dengan suratan amal yang ditulis oleh malaikat dan pemimpin yang dia ikut di atas dunia ini. Barang siapa yang beri kepadanya suratan amal dengan tangan kanan, maka mereka tidak dizalimi walaupun sedikit. Barang siapa yang di dunia ini buta akan pikirannya, maka di hari akhirat menjadi lebih buta dan lebih sesat. Fahamlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuk kepada kita untuk menegakkan agamanya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.